Rendang dan ketupat dah biasa, tapi pernah cuba versi ada cheese? Ini confirm buat tetamu hari raya terkejut dan nak tambah lagi. Bahan-bahan mudah, rendang, ketupat. Paling penting kena guna cheese mozzarella dan perfect bakes dari Perfect Italiano. Mula-mula, susunkan ketupat yang dah dibelah 4. Kemudian, letakkan rendang, ratakan dan tuangkan 1/2 kotak santan. Taburkan 1 paket cheese Perfect Bakes dari Perfect Italiano. Taburkan dengan kirisan bawang Holland dan cap secung. Dan gasji paling penting, taburkan Perfect Italiano mozzarella cheese super sedap. Paket berziplock mudah simpan. Bakar dalam oven suhu 200 Celsius selama 15 hingga 20 minit. Keluarkan dari oven dan hiaskan dengan timun dan nacho chips. Makan bersama keluarga dan tetamu di hari raya sangat bermakna. Sememangnya setiap hari ada cerita.